First time aku makan krepek ni, masa tu aku kecil lagi. Mak aku beli dekat Kelantan, belinjau. Tak sangka sekarang ni dia dah ada macam-macam flavor. Yang ini belinjau berempah, yang ini belinjau salted egg, and last kali belinjau original. Belinjau ni kan, untuk siapa yang first time baru nak makan, mesti tak boleh nak accept rasa dengan bau dia. Sebab bau dia pelik sikit tau. Macam nak kata tengik tu bukan tengik, tapi bau belinjau ni dia seorang je ada bau tu. Yang tak pernah tengok lagi bentuk belinjau ni, tunjuk hang. Nampak tak? Ni bentuk dia. Rasa dia sangat-sangat crunchy. Tak, sedap pun belinjau ni. Nak makan dia memang layan. Aku tak tahu nak describe macam mana. Sebab macam aku cakap tadi lah, rasa dengan bau belinjau ni dia seorang je ada. Cuma rasa dia awal-awal makan tu hang akan rasa macam ada kelat-kelat, payau sikit. And bila hang dah gigit, dia dah hancur dalam mulut ni, hang nak telan, dia akan ada rasa pahit-pahit ujung-ujung tu. Belinjau ni orang tua suka lah makan. Kita yang Gen Z, orang muda ni tak suka sangat. Tapi aku bagi je lah apa-apa pun aku makan je.